hitam manis, yang hitam manis. Kembali lagi kita ke Jejak Warisan. Episod hari ini akan membawa anda ke sebuah perkampungan unik yang terletak di sebuah negeri nun jauh di utara, yang itu Perlis. Ayuh meneroka bersama kami. Selamat datang ke Kampung Warna-Warni. Sungguh menarik kan nama kampung ni? Kampung Warna-Warni. Ayuh kita berkenalan dulu dengan Kampung Warna-Warni. Kampung Warna-Warni terdiri daripada 7 kawasan yang merangkumi Kampung Tengah, Kampung Baru Seberang, Kampung Seberang Alur, Kampung Tandiap, Kampung Hujung Tanjung, Kampung Seberang Jaya hinggalah ke Pulau Ketam. Projek Kampung Warna-Warni merupakan sebuah transformasi diraja. Transformasi keindahan dan keceriaan kampung ini dilihat mampu menjadi satu tarikan baharu sebagai destinasi pelancongan di negeri Perlis. Bagi menyemarakkan semangat cintakan kebersihan, SW Corp mengambil inisiatif dengan melantik rakan SW Corp, ikon 3R dan hero kebersihan di kalangan penduduk kampung. Individu yang dilantik bertindak sebagai ejen kebersihan yang sentiasa cakna dalam aspek pembudayaan kebersihan dan amalan 3R di kalangan penduduk kampung. Banyak lagi yang kru Jejak Warisan ingin tahu tentang Kampung Warna-Warni ni. Lihatlah rumah yang cantik ni. Siapa agaknya pemiliknya? Ayuh kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik sihat? Alhamdulillah. Nama tu? Rohaidah Usman. Rohaidah. Kami panggil Tok boleh? Boleh. Umur pun cakap apa mak tu. Kalau teka 40 lebih. 2 kali tu lah. 88. Jadinya orang lama lah dekat sini. Semua merdeka tu saya dari Raja Perlis dulu kan. Dari mula-mula tu merdeka bunga meh tu apa depa bawa hadiah bunga meh tu saya ada dah. Tu dia lah. Jadi kami ingin bertanyakan beberapa soalan tentang Kampung Warna-Warni. Tok dah berapa lama tinggal dekat kampung? Tu dia sama umur saya. Dari lahir? Lahir sini. Lama. Soalan seterusnya, Tok tahu tak sejarah Kampung Warna-Warni ni? Macam mana, siapa yang bagi idea untuk cat warna-warni ni? Tak tahu apa idea ni datang daripada Tuanku Raja Muda. Mereka dah tahu orang muda-muda. Duduk. Awak tak duduk di atas. Tak apa. Duduk di atas. Dia 10, 3 dan seterusnya. Dia pasal mula ni cat, dia panggil jabatan-jabatan. Jabatan pelajaran, jabatan bomba, polis apa, rumah ni. Okey, dia bagi jabatan. Tapi rumah sendiri, buat sendiri. Lepas tu baru pasal kedua baru dia bagi cat untuk rumah sapu. Tapi rumah kita buat. Tema tu mula-mula dia bagi pelangi. Lepas tu dia ikut tema negeri. Itulah sejarah terjadinya Kampung Warna-Warni. Kampung ni memang dah dah. Tapi dia depa pun haji ni abang dia seorang dia balik. Tapi hati inisiatif tuan rumah lah. Dia buat dia lah ni buat tu. Dia lah bukan dia kata bantuan apa tak ada. Dia sendiri. Dia sendiri lah. Beli cat ke apa nak buat apa depa lah. Tu semua bawa. Depa. Dia mudah lah. Dengan bantuan Maib. Itu peruntukan. Ada cole-cole dia buat duduk dekat buah. Ada penaik. Yang tengah berjalan dia penaik yang tu lah. Yang rajin berjalan. Dia berjalan je belan. Dia singgah lah main-main ni. Sewa motor, basikal. Soleh kan soleh yang ni lah. Tutuk tu kan? Macam tutuk. Lagu tutuk tu 35 dia ambil. Di kampung ni sampai Pulau Ketam tu. Nak jalan kaki memang. Jauh lah. Tu dia suka naik cole tu kan. Di sini akan jumpa ni laman di situ mana-mana laman congkak, laman bunga kertas, laman polis, laman laksa, laman bestari, rumah sihat, laman warisan, rumah dodol apa semua tu. Banyak. Jalan kaki pun tak larat lah. Jalan kami jalan dia pun separuh. Separuh patah balik. Wah, sungguh menarik ya cerita daripada Puan Rohaidah dan Encik Azmi tadi. Jom
kita sambung jalan-jalan. Berdasarkan cerita Puan Rahaidah dan Encik Azmi tadi, dapat kita simpulkan bahawa konsep warna-warni yang diilhamkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah mendapat respon positif dan memberikan kesan perubahan secara fizikal, malah menjadi salah satu tarikan pelancongan luar dan dalam negeri. Cetusan ilham ini mendapat sambutan yang baik daripada penduduk melalui aktiviti mengecat dan mengindahkan kediaman masing-masing. Aktiviti pengindahan ini turut dibantu oleh agensi kerajaan, swasta dan NGO secara gotong royong bersama penduduk. Dengan bertumbuhnya sektor pelancongan di kawasan perkampungan ini, peniaga-peniaga kecil turut merasakan impak positif. Ku pejam mata tapi tak lena yang hitam. 阿哥好，想问一下你几题问题，可以吗？可以。请问阿哥在这里做生意大概几久了？我就40多年了。哦，40多年。通常都是卖什么？卖杂货。杂货店。好像那个跟台巴拉林街一样啦，什么东西也有了，这边顾客的需求嘛。对吗？通常会很多那种游客啊，还是？有放假期的时候。现在开学就没有什么人了。好像那个上个放假2个星期啊，天天有人。每一天都会有很多游客来。然后通常这里你对这里觉得有什么兴趣，还是觉得住这里觉得很开心的事情吗？这边啊，我们住久了啊，好像那个对那个港邦有点感情好像咯。是吧？就不想要搬去别位啊，就住在这里。习惯了，全部是朋友来这边。Buka kuih kat mereka makan. Mereka pun tak kisah semua. Nayuk nak main tanya ada betul. Cik dah mak tu. Macam kampung ni dah permulaan dia kampung Ujung Tanjung lah kan. Cik bawa apa satu? Mana? Ayah. RM2 je. Green tea pun sama harga kok. Nak green tea lah satu lagi. Bantu. Manis pandang tak. Begitulah yang dapat kami rekodkan dari peniaga-peniaga kecil di sini. Pelancaran program transformasi kebersihan dan keceriaan kampung yang disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah menjadi pencetus kepada perubahan besar transformasi kampung ini. Seterusnya, kami bawakan kepada anda jambatan Tuanku Syed Putra, di mana dari sini kita dapat melihat perkampungan nelayan ini secara keseluruhan. Di waktu bulan terang cuaca, ku pejam mata tapi tak lena yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma, kenangan menggoda. Aku teringat pandang pertama. Cik adik nama apa? Zakuan. Zakuan adik tu? Adif. Adif. Berapa lama dah duduk sini? Dia dah jauh berapa? Dari 1 tahun. 1 tahun. Oh, seronok dah duduk kampung ni? Sure. Seronok sebab apa? Sebab ada macam-macam. Macam-macam contoh? Macam ada pulau. Oh, lagi? Ada mainan. Oh, ya ke? Tu nak keluar lah daripada sini? Tak mau. Tak mau, dia ada sini. Okey. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu.
Di waktu bulan terang cuaca, ku pejam mata tapi tak lena. Yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma, kenangan menggoda. Aku teringat pandang pertama, aku teringat pandang pertama. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Di waktu bulan terang cuaca, ku pejam mata tapi tak lena. Yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma, kenangan menggoda. Aku teringat pandang pertama, aku teringat pandang pertama. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Mungkin itu saja yang kami tanya. Mai dari mana ni? Kami dari UUM. Oh, di situ. Situ. Kami mai sini buat video lah. Ya, sebab nak. sini tempat menarik kan. Macam tadi. Sebelum ni memang tak ada pelancong pun tak ada. Ni hari ni tak ada. Jambatan tu memang dah lama dah wujud. Jambatan set Dia petrol pun tu. main duk kelok gambar saja anak saya. Orang lagi orang. Menarik kali ya. Buat tempat bagi dia pun duduk. Buat tobik bantu. Bersekar buruk. Depa lah bu. Buat laman pelik. Cantik. Buat laman pelik. Tadi kami tengok menarik kok. Tengok. Oh, nak gambar. Tak mengerti. Ini tak ada. Tak berapa pagi-pagi tadi pun dah ada. Kalau cuti sekolah Mau kemarin 2-3 hari yang lepas ni. Biasa yang datang macam pelawak dari jauh-jauh ke? Oh, jauh ni. Jangan dari Johor, Melaka. Bahang, Melaka. Datang sini. Jadi Merhati kamu saja berdegap-degup jantung lari, sampai menggigit setiap jari jemari. Aduh terasa sakit perut ini, kenapa kamu harus ada di sini? Kan ada sewa kayak sampan tu. Ni buat no. Cantik happy dah. Wah, tapi hari kan insya-Allah akan sempat mimpi. Ramai ni ada berkata. Di pantai tu ada makan. KM nampak pokok tu. Pokok. Yang tu ramai tu. Lah habis tepi. Tepi laut tu, kita tepi laut tu. Tempat di pantai. Yang ketam batu tu, ketam pelik tiga tu. Di sana kat pantai tu.